كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam keadaan sihat. Sihat tubuh badannya, jasmaninya, sihat akal fikirannya, tenang semuanya. Dan yang paling penting sekali, sihat imannya. InsyaAllah. Hari ini kita nak kongsikan tentang satu sifat yang kita harap Allah jauhkanlah dari kita. Kita tak nak mewarisi sifat tersebut. Iaitu sifat sum'ah. Apa yang dimaksudkan dengan sum'ah ini? Sum'ah ini merupakan adik-beradik kepada riak. Kita tahu bahawanya riak ini, asal perkataan riak dalam bahasa Arab ialah ra'a, itu melihat. Di mana bila seseorang tu melakukan satu amal ibadah, beliau ingin menunjuk-nunjuk, ingin menarik perhatian orang ramai. Begitu juga dengan sum'ah. Sum'ah dalam bahasa Arab ia berasal dari perkataan sami'ah yang bermaksud mendengar. Di mana apabila seseorang itu melakukan satu amal ibadah, dia ingin meraih pujian daripada orang. Suka sangat orang puji tentang untuk amal ibadahnya. Riak dan sum'ah ni Rasulullah SAW telah kategorikan dia dalam apa yang kita katakan syirkul khafi, iaitu syirik yang tersembunyi, syirik yang tersirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Rasulullah berkata ataupun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Maukah engkau aku beritahu tentang seperkara yang aku lebih takutkan untuk kalian lebih daripada Dajjal?" Sahabat pun bertanya, "Apakah itu Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Asyirkul khafi", iaitu syirik khafi di mana apabila seseorang bangun untuk mendirikan salat dan dia mencantikkan, dia menghiaskan salatnya untuk pandangan orang ramai. Di sini apabila kita tengok kembali hadis tersebut, Rasulullah mengatakan riak dan sum'ah merupakan syirik al-khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik? Kita tahu syirik tu apabila kita menduakan Allah ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu perkara. Sama juga dengan riak dan sum'ah. Apabila kita melakukan sesuatu amal ibadah yang seharusnya kita mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam riak dan sum'ah ni kita menyelitkan. Kita nak orang tengok, kita nak orang pandang, kita nak orang puji. Jadi ini merupakan satu syirik. Sebab kita meletakkan Allah bersama seperkara iaitu pujian dan perhatian manusia. Dan kenapa ia dikatakan al-khafi? Kerana ianya tersirat. Kalau Dajjal, kalau dalam hadis tadi, Rasulullah kata dia lebih takutkan kita tentang riak dan sum'ah daripada Dajjal. Kerana Dajjal ni kita nampak satu yang zahir. Tapi kalau riak dan sum'ah, ia adalah satu perkara yang tersirat, yang tak dapat dilihat dengan kasar mata. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, mungkin pada asalnya bukan niat kita untuk meraih pujian. Mungkin pada asalnya bukan niat kita untuk menunjuk-nunjukkan amal ibadah kita. Kita melakukan satu perkara mungkin ikhlas kerana Allah. Tapi kita ini hanyalah manusia biasa yang turun naik iman kita. Terkadang orang datang dan memuji. Mungkin kali pertama dipuji kita boleh tepis. Taklah, aku lakukan ini kerana Allah. Tapi kalau kali kedua, ketiga dan seterusnya orang puji, kadang-kadang kita tak perasan, mungkin kita boleh terjerumus ataupun terkesan dengan kemanisan pujian tersebut. Mungkin kita boleh hanyut ataupun dibuai dengan pujian yang orang berikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah ada mengumpamakan asyirkul khafi ini, iaitu riak dan sum'ah, dengan bekas laluan semut. Bin dabi bin namal, ittaqu hadha syirk fa innahu akhfa min dabi bin namal. Maksudnya, bertakwalah engkau daripada syirik ini. Takutlah engkau, lindungilah diri kamu daripada syirkul khafi ini, kerana sesungguhnya ia ni tersembunyi, tersirat sama seperti laluan ataupun bekas laluan semut. The nature of bekas laluan semut ni macam mana tuan-tuan? Kita tak nampak kan? Kalau semut dah lalu, mana kita tahu semut lalu di sini? Tapi Rasulullah mengumpamakan. Jadi sahabat yang mendengar hadis ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana kita nak lindungi diri kita daripada perkara ini kalau dia sangat-sangat tersirat macam bekas laluan semut ni ya Rasulullah, macam mana? Jadi Rasulullah pun berkata, nak tak aku kongsikan sesuatu, sekiranya engkau baca ataupun sekiranya engkau amalkan, kau akan terhindar dari segala kemusyrikan. Iaitu Rasulullah SAW berkata, "Qul
Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada menyekutukanmu, daripada menduakanmu, dan aku tahu dan aku memohon keampunan daripada apa yang aku tidak tahu. Saya ulang. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita amalkan doa tersebut. Semoga kita tak termakan. Sekiranya kalau kita dipuji oleh manusia pun, kita tak terbuai, tak terhanyut dengan pujian manusia. Dan semoga kita ikhlaskan segala amal ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Kerana pujian manusia, perhatian manusia ni tak mendatangkan apa-apa manfaat untuk kita pada akhirat kelak. Dan semoga Allah lindungi kita dari segala kejahatan dalam dunia ini insya-Allah dan akhirat kelak. Amin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل